Muhammad Zalaruddin. Saya Kadra Delia binti Fadli. Nama saya Dania Karina binti Syamuddin. Kami daripada SK Zonok 1 Akan mempersembahkan aplikasi Android kami yang bertajuk Sistem Suria. Tarikh, Zuhra, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. 8 buah planet ini cikgu akan pergikan dengan lebih terperinci pada slide yang berikut nanti. Jadi, sekarang kita pernah kenal pasti ahli dalam sistem suria. Jadi, di sini ada 8 buah planet. Susahnya nak ingat susunan planet ni. Kak, akak tahun 6 kan? Macam mana akak belajar sistem suria dulu? Susah nak ingat lah. Waalaikumsalam. Penting untuk hafal dek, dan dalam peperiksaan pun ada yang keluar. Alamak, susahlah nak ingat. Jangan risau dek. Akak dan kawan-kawan ada hasilkan satu aplikasi untuk memudahkan adik menghafal dan faham subjek ini. Inilah aplikasinya. Aplikasi ini dibina menggunakan MIT App Inventor. Bagi kami yang masih baru dalam dunia pengaturcaraan komputer, MIT App Inventor ini sangat membantu kami dalam membangunkan aplikasi perisian buat pertama kalinya. Setelah memuat turun aplikasi ini, anda akan masuk ke halaman utama. Di sini, anda perlu tekan jom mula. Selepas itu, anda akan pergi ke halaman kedua iaitu halaman menu utama dan anda boleh pilih antara butang video, nota, kuis permainan, mewarna planet dan angkasawan bercakap. Jika anda klik pada butang video, anda akan pergi ke skrin video pembelajaran. Di sini anda boleh menonton video yang menarik mengenai sistem suria. Neptun, planet yang paling jauh. Dan jika anda ingin mendapatkan nota pembelajaran, anda boleh klik butang nota. Pada halaman ini, terdapat nota yang sangat menarik dan mudah untuk dibaca. Untuk butang nota planet, anda akan dibawa ke halaman nota mengenai 8 planet dalam sistem suria. Pada butang kuis, anda akan dibawa ke halaman kuis yang sangat menarik. Di sini, anda boleh menjawab soalan secara interaktif. Semoga kuis ini dapat membantu anda memahami dan mengaplikasi pengetahuan tentang sistem suria. Butang permainan pula akan membawa kepada permainan menembak kapal alien. Anda dapat mengumpul markah dengan cara menembak kapal alien pada skrin. Butang mewarna planet pula akan membawa anda ke halaman mewarna planet. Atau dengan lebih tepat lagi, anda boleh mereka cipta planet anda sendiri dengan bermain dengan palet warna kegemaran anda. Butang angkasawan bercakap pula akan membawa anda ke paparan bercakap dengan angkasawan. Di sini, kami menginovasi aplikasi Talking Tom. My very excited mother just served us noodles. My very excited mother just served us noodles. Tujuannya adalah untuk membantu murid mengingat susunan planet dengan mengulang ayat yang ditunjukkan pada skrin. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang telah mencipta aplikasi ni. Ianya sangat membantu saya dalam mengajar anak-anak murid saya dalam mengenali sistem suria. Memang menjadi satu masalah bagi anak-anak murid saya untuk mengenali sistem suria kerana ianya susah untuk diingati susunan dan urutannya. Dan juga aplikasi ini mempunyai grafik-grafik yang sangat cantik. Jadi dapat menarik minat murid-murid untuk belajar. Tahniah, aplikasi ini sangat menarik untuk membantu murid-murid saya belajar tentang planet-planet yang terdapat dalam sistem suria. Seronoknya. My very excited mother just served us noodles. My very excited mother just served us noodles.